wa ashabihi wa man ihtada. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di dalam ruangan kisah salaf ataupun raikan Rương Rào Chào Salaf dengan saya Ustaz Abdullah bin Ismail bin Yusuf bin Khalid Al-Isama. Hari ini insya-Allah kita mai khote ada episod 3 iaitu Abdullah Abdullah lupa Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, insya-Allah episod yang ke 3 hak sutai dah kan. Maksudnya dia putus dalam 2 minggu dah, 2 minggu lebih dah. Sebab lepas duk tuduk ni tak apa lah, insya-Allah kita ada semua rekan Rương Rào Chào Salaf tu, tapi dengan sebab rekan te ujian te dan seterusnya, insya-Allah ada peluang kita main sama lah. Saya dah alhamdulillah hari ini kita main sambung Rương Rào Chào Salaf Pak Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Habis hari ni tahun hisam. Kalau dia tak dengar tahun hisam ni pak lah, terus tak insya-Allah dah kita main sambung. Jadi kita belum pada nak sambung hak ni, hak baru ni, takut ia lama kita putus lama tu, nak serup sikit-sikit ya. Jadi kita telah royak tu dah pergi tengok dalam YouTube ataupun pergi tengok dalam Facebook mula boleh. Ada hak kisah 1 2 tahun sini tahun tisang tu dah. Lepas tu kita tengok dalam YouTube hak risalah tu, ataupun YouTube risalah, ataupun dari dalam Facebook hak risalah, ataupun kita tengok dalam YouTube Ustaz Pin Bahasa Putih Dr. Abdullah Al-Samah tu ada Rương Rào Chào Salaf. Ustaz save sikit baik dalam tu. Maka kita tengok belum ada kita nak masuk ni, jadi kita tak ni pendengar-pendengar semua, ya, kita nak ulas sikit je, iaitu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Takut orang baru mula dengar tak kaya tapi dia ni, iaitu Umar anak kepada Umar, anak lelaki kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia anak yang ketengah itu, bukan anak sulung dan bukan anak bossu, anak baik kangklang itu dah. Umar bin Abdul Aziz kalau tak silap ya anaknya ramai juga. Lepas tu dia tu anak kangklang sudah dah. Dia saat itu adalah orang hak Umar bin Abdul Aziz kasih benar. Sebab apa kasih tu? Sebab ia adalah orang akhlak molek, orang yang berilmu dan martabat ilmu ia ni, atau siapa kepada jadi mufti ataupun jadi orang yang tinggi lah, orang yang tinggi di segi ilmu tu. Bukanlah sekadar ilmu saja Abdul Malik ni, ia warok, ia itu apa dah. Kita telah kecek dah kata ia tu duduk dalam fak bandar Wairun hak fak khalifah, anak mufti, anak tu anak ni duduk kali tu sutai dalam ia maya tahajud. Ia maya tahajud dah. Dah. Jadi maya tahajud juru mana dah. Dah. Maka di sini kita nak sambung halu dah. Nak sambung. Maka satu daripada hak kita telah royak, iaitu bukanlah sekadar ni saja hak Umar bin Abdul Aziz ajarnya dia suruh warok, suruh tawaduk saja dah. Dan sutai Umar bin Abdul Aziz itu ajar anak dia saat itu, Abdul Malik saat itu, jadi seorang yang suka berjihad. Apabila dia suka berjihad, maka saat itu dia hidup di Takib Chaidan. Takib Chaidan ni mana atau di Syam. Dia hidup di Syam. Sungguh dia Dimash ni dia Syam. Dah pun Dimash ni tu dah. Tapi di Syam saat itu dia tinggal lah. Dia tinggal Syam ni, iaitu Syam ni, dia tinggal Dimash, Damaskus tu di Syria. Mengeluang orang dulu tu banyak kena di Syria ni. Maka dia pergi di Takib Chaidan. Kalau tak silap kat Palestin kat tu lah. Dia pergi Takib Chaidan. Mana kata Chaidan dengan fang lain. Maka dia hidup jauh. Sebab apa dia hidup jauh? Sebab dia nak tengok, dia nak cari okat pergi jihad. Supaya ngalah ni Chaidan Syria tu dengan itu tu dia ada mudah, dia nak pergi. Dah. Maka dia hidup di Takib Chaidan. Apabila duduk dalam Takib Chaidan ni tu, di sini dah buat dia di ia tu ada peluang nak boleh jihad tu hak khamsa Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila dia duduk jauh macam tu, maka kita telah royak juga dah Umar bin Abdul Aziz itu wasa kata anak yang lagu mana, anak lagu mana tu
Dia dia panggil seorang Ratu Menteri saat itu. Ratu Menteri itu iaitu namanya Maimun. Maimun ni seorang ia kasih dan ia harap sekali. Umat bin Abdul Aziz harap sekali lah Maimun ni. Maka di situ ia panggil Maimun lah. Ia panggil Maimun, kata, wahai Maimun, aku saat ni tu suruh mung saat ni tu gisip, kata anakku iaitu Abdul Malik saat ni tu dia duduk jauh tu, ia tu dia panggil wasa kata tua lebih ni aku endak, mana kata orang panggil apa chop long tua dak kata. Sebab apa? Sebab tu dia takut tu, sebab Abdul Malik ni jadi anak khalifah lepas tu jadi ada orang kaya dah anak khalifah dah. Kaya dah mana tu. Tapi kita dengar lah kaya sebab apa? Bukanlah sebab anak khalifah. Ya kaya, lepas tu rup pula. Jadi kata orang ada rupa, mudah-mudahan kata cukup seorang lah dah. Maka di sini lah Umar bin Abdul Aziz itu Abi Maimun gisip, kata ia tu macam ni tak. Lepas tu ia tajuk main kisah. Apabila ia tajuk main tu, Maimun pun naik kuda lagi ya. Naik kuda gerak. Lepas tu siapa di sana Maimun saat ni tu. Maimun siapa di sana, siapa di Takrib Syaidan itu jumpa dengan Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Di situlah apabila Umar apabila Abdul Malik tahu kata Maimun mari ni, dia kata dia cerna dah. Dia kata, sami'tu abi yazkuruka Maimun yazkuruka bima anta ahli min khairi la arju an yanfa'. Maka apabila dia start mengatuk guru lah, mula-mula dia kata Abdul Malik royak ke balik nama Abdul Malik royak ke Maimun saat ni, kata dia royak kata ayah tu biasa kecek, biasa sebut nama mung, maka mung adalah ahli ya. Makna kata orang yang ayah dia sebut sifat mana molek saat itu, maka di situlah dia kata demo tu ahli ya sungguh. Makna kata bukanlah orang kata orang kod kelau baik lain, jadi tam tua baik lain. Dia tu Maimun tu baik ulama, baik besar, orang yang ada amanah sungguh. Maka di situlah tu Maimun pun royak kata, kaifa tajidu nafsik. Maimun tak ada lagi, dia apabila dia disapa dia kata Maimun sana kata Maimun pun main tanya, dia terjual mari sek ni nak tahu kata nisai ho Abdul Malik sana itu jadi guna supaya ayah dia sifat dak. Ya dia sebab bunyi khabar ayah dia kata takut dia long tua kan. Maka di situ Maimun bertanya, kaifa tajidu nafsik. Rasa kata diri demo tu lagu mana? Diri Abdul Malik, dia tanya, Maimun tanya Abdul Malik lah, kata rasa lagu no tu diri tu. Demo tu yo tak so. Lepas tu Abdul Malik pun royak lah. Cerita kepada Maimun ni. Abdul Malik kata bi khairin minallah, ya kata semua tu baik daripada Allah. Dia syukur kepada Allah kan. Ghaira anni akhsha, semua tu baik tapi saya tak ada ajar salah dah. Dia kata saya nak boleh baik belaka, tapi saya takut kata ayah saya tu nampak zahir saya tu nampak molek belaka tu dah. Qad gharrani husnu zanni walidi bi, aku duk wasa-wasa takut ayahku seka kata aku ni baik belaka, wak jadi boleh hadi benar hakku tak molek sana itu, boleh hadi ayahku tak nampak. Jadi dia wasa kata aku baik, tapi sungguhnya aku bukanlah baik macam tu. Aku ya tawaduk je padahal dia baik dah. Maka di situ dia tawaduk situ dia tu. Dia kata takut ayahku saat itu seka kata aku jadi orang baik, bahkan ayahku tak tahu, boleh dia aku ada dosa dopo saat itu dah. Lebih-lebih lagi ayahku saya kat aku saat itu, ayahku tu
Wasa kata aku baik, ayahku saya kat aku buat salah apa-apa ni, jadi tak ada nak nasihat, tak ada apa. Aku takut hak tu ya. Maka di situ Maimun fikirlah hati. Maimun kaya kata, oh aku wasa peliknya dua orang ni. Jadi ความคิดเห็น super dua orang ni. Sebab ayah dia apa? Masa lepas tu ayah ada. Ayah dia goyak kata budak ni sana itu, Abdul Malik sana itu, dah aku ni sayang kepada Abdul Malik ni. Tapi sebab aku sayang ni lah, aku kata mungkin ni takut apa sudah yo wasa aku sayang, yo nak buat sifat takabur betul. Maka hak ni pun jawab Abdul Malik ayat tu, aku takut aku tu padahal aku bukan orang molek, tapi ayahku nampak saya kat aku ni, takut aku saat ni tu buat apa-apa ayahku tak murih kat aku. Tu aku tak say tu. Kalau ku buat salah kena boleh murih. Kalau ku buat kena tak ada apalah, alhamdulillah. Baca tu. Maka di situ Maimun kaya tu, ความคิด dua orang ni super เหมือนกันทั้งสองคน ya disungguh. Lepas tu Maimun pun tanya pula, alimni min aina ma'ishatik. Ya kaya tu, mumik makan ni tiap-tiap bulan tu daripada mana, ngendian tu daripada mana? Ya pun kaya Abdul Malik. Abdul Malik dia tak boleh ngendian ni, walaupun anak khalifah dah. Maimi dah. Canluk khai ni tak ada. Tak ada kata rukun rupa wa canluk khai ni, tak ada sifat ni. Tak ada sifat ni daripada Abdul Malik. Canluk khai ni. Lepas tu Abdul Malik kaya kat Maimun, kaya kata, aku ambil hasil duit tu daripada kebunku, pun pelit daripada kebun. Boleh ia ada kebun, boleh ada kebun tamak ataupun kebun apa, ia tak raya boleh ada kebun tamak kali. Ia raya tu kebun tamak ni adalah hak seorang lelaki yang boleh daripada ayah ia. Ia boleh daripada kebun tamak, ia beli daripada seorang lelaki yang boleh saka daripada ayah ia. Maka ia nak jual kebun tamak ni. Apabila ia jual kebun tamak ni, aku berbeli dah. Pun tak sah bimbang lah. Duit aku beli saat itu duitku sendiri. Duitku hak halal sendiri. Bukanlah duit daripada gajah bukanlah upah ngendian dengan pedak, tak. Duit aku kipung diri dan aku beli sendiri kebun tamak ni. Maka learning ni aku makan harta dan duit gaji daripada pun pelit hak wah tamak ataupun hak kebun tu lah. Sungguh dia tak ada raya di kebun apa, tapi ustaz suka-suka sajalah kalau ada tebang tamak dah. Lepas tu Maimun kaya, pas mu makan apa tiap-tiap hari, mana kata ahan kan kinju bab nai. Ya sungguh-sungguh anak raja makan sedap. Makan sedap hari. Makan lah kau boleh makan dah sebab kaya. Hak ni hak bukilah Abdul Malik. Maimun tanya, apa mu makan apa tiap-tiap hari? Kita kecek bab apa-apa tadi. Lepas tu Abdul Malik kata, ada setengah hari tu, ada sehari kita makan daging, ada sehari kita makan sekadar adas wa zaid. Adas wa zaid ni iaitu adas ni kacang tua apa ni, tua kacang kuning tu hak pecah dua, kacang belah. Kacang belah. Mati dia buat ni supaya kacang po tu. Kacang po apa dia? Buat ada kacang po tu dia buat nyicah roti tu kita makan rumah kita roti cana makan dengan kacang cak kuning tu. Betul dah. Tapi rumah kita dia manis. Hak di Arab tu dia tak manis, dia tak boleh bersakar. Arab dia tak bersakar, rumah kita roti yang ke sakar. Tak ada sakar, tak beli buat ni makan. Ya Arab ya dak, ya makan masing-masing tu. Roti makan sikit-sikit tu dah. Roti kacang kuning dengan roti kacang po. Ya masing-masing tak ada manis sikit pun kita tak boleh. Kalau boh masing-masing saja tu jual dak aku. Arak kalau boh manis dia dak jual dak aku ke, dia dak say, dia tak makan tu. Makan. Jadi sehari tu dia makan adas dengan zaid. Yang dia makan minyak zaitun dah. Lepas tu dia cicah roti lah, ambil roti tu cicah. Tidak rayak lah roti tu. Mana kata hari mula-mula dia makan dengan daging. Esok ke dia makan dengan roti baik ni. Lepas tu esok lusa tu dia makan baik
orang panggil makan baik dengan cuka, wa zaitun, wa zait. Zaitun cuka dengan zaitun tu lah. Dia makan dengan cuka. Dia orang Arab yang makan ni. Dia makan manis, masak, lepas tu dia makan baik adas masing. Dah. Makan manis ni dia makan dengan makan pahit lagi. Pahit ni iaitu buah zaitun. Buah zaitun dia makan cicah minyak roti, buah zaitun dia makan cicah dalam hamus dalam apa tu lah. Makan baik tu makan pahit. Makan baik pahit. Dasar itu. Makan baik manis dia makan buah. Ya ada watin wa zaitun. Watin dia buat ciam manis ya, ada rubat ya ciam dia manis. Supaya kita makan watin kering tu watin kering tu, tapi dia tu watin bukanlah kering sangat, dia buh dalam zait, dalam minyak zaitun kali lagi ada buktikannya dia buat manis. Makan tu manis, sedap ke? Dia makan baik manis tu. Lepas tu makan baik cuka. Kalau kita kelih orang Arab ke, dia makan baik cuka, dia buh carrot piau tu, carrot bawa terung, bawa carrot, bawa ni tu dalam mak tu dah jadi masak lah. Yang dia orang panggil kul. Tu dia makan roti ke. Ustaz dulu makan ke ni, makan boleh laka Ustaz. Alhamdulillah tu ewi. Makan laka dah ni ni. Lepas tu dia kata makan baik tu lah. Kalau kita tengok makan ni saat ni tu, ya tamada benar dah. Tamada mana kata duk taruh tu makan ni jadi tak ada kata anak aja dak lah. Ni anak aja ni anak khalifah. Kata makan ya kamu seko bazir tu dak lah. Ya makan baik tu. Hari ni makan ni, hari esok makan ni, ni makan baik tu mudah-mudah ya. Maka di situlah apabila Maimun tanya ni tu, Maimun tu tanya baik terung paden dah. Amma ta'jibuka nafsuk mung tu wasa long tu eng dah. Wasa long tu eng. Kalau kita dak awak yo orang Arab betul ni. Mung wasa tu suka pada dirimu dak, mana kata long tu eng lah, wasa sia panggil long tu eng dah. Wasa long tu eng dak. Patu dia jawab. Dia kata dulu baik tu sungguh aku wasa bangga dah dengan diriku sebab aku anak khalifah. Aku ruplah faireng. Kaya ada duit lah sebab kebun hak dua hari. Orang muda ada kebun ni tak ada lah. Tapi dia rakyat pula. Maka aku dulu tu kau duduk di sana ni tu aku biasa long tu aku rasa suka diriku sana tu dah sebab pun anak khalifah, anak tu anak orang ada tamneng lah, misi lah benar-benar. Tapi ayahku sana ni dia ada rakyat ayah. Ayahku sana tu dah biasa nasihat aku kata hidup pe kita ni kalau kita duk long tu kita duk macam ni dia tak kena dengan jalan Islam, tak kena dengan jalan ni hak Allah nak. Maka di situlah Allah ayah dia nasihat sehingga aku waktu baik sifat ni daripada diri ke habis. Maka dia jawab pula fajazahullahu walidi bil khair. Khaira. Maka dia tu minta dia Allah tu suruh balas saya lah ayah dia ni tu, ayah dia juga plan-plan cewek dia ni. Kita tak boleh masa anak-anak ni payah. Masa pok goyak tak cayah, kru di rumah goyak ni cayah ledah. Pak ustaz-ustaz makalah ni cayah ledah. Balik pok goyak ke rumah ni tak pernah cayah. Kok mana budak-budak lah ni. Kalau ustaz ni ruam-ruam. Ruam-ruam. Sama. Ni dia pun gaya terima kasih Allah yang walidi mana tak ayah dia tu gaya ni ku pun tak ada lah sifat-sifat ni. Maimun pun tanya pula. Apabila duduk bila kecek Maimun gaya atau dia duduk dengan Abdul Malik tadi tu dalam sejel, kat sejel lebih. Sejel lah mudah-mudahan. Lepas tu dia tanya. Apabila macam tu duduk macam tu duk sejak lebih sana itu, maka ada orang mari. Ada orang mari, royak apa? Royak atau dia kata macam belum pada nak masuk ngorek lah. Dia duk kecek-kecek sejak lebih tu duk sehingga siapa kakak nak ngorek. Dah. Maka di situlah lepas kakak nak ngorek itu ada budak mai royak. Ada budak orang muda atau supaya
Panak ngah nah, panak ngah main royak mu kita tiap tahu panak ngah kita lah ni nah. Ada budak main royak kata, luar dah. Mudah-mudahan kata ustaz luar dah. Betul lah. Main royak ke ustaz lah. Mani royak kepada Abdul Malik ni tu. Luar dah, tak ada orang dah. Lepas tu Maimun dengar, gapo? Bunyi suara kata tak ada dah, luar dah. Gapo dia? Maimun tanya Abdul Malik ni tu. Gapo luar, gapo tu? Maka di sini dah Abdul Malik kaya kata, hak luar saat ni tu, hak mendengar ni tu ialah iaitu jamil luar. Jamil luar ni jamil ni jamil satarana. Jamil satarana ni dia duduk luar daripada daripada umur Abdul Malik yang itu. Ya baik ni. Nama aku tak faham apa-apa mari jamil satarana. Ya baik ni. Orang Syam saat ni tu, dak kira Suria, Jordan, Palestin ni. Welara dunau ni yo sejuk benar. Himat ya tu. Kira mai dak sejuk lagu no himat ya tu. Tapi orang yang dulu. Orang yang dulu dia tak ada jamil sepong kita learning, tak apalah jamil learning sepong start duk Jordan kan. Tak apalah jamil ada 6 ron pun ada. Apa mani sebai nah kita kut 6 ron Tok 6 ron tu sepong learning. 6 ron masa dak dunau, masa dak ada phone tu sejuk. Tahu kut 6 ron tak ada apa tu. Tapi hak ni yang dulu dia tak ada kemeng semai-mai tu tak ada lah dah. Maka di situlah jawab dia di 6 ron tak ada. Apabila 6 ron ada tu dia kena pergi mani jamil sateranak sing ada 60 ron apa tu ikut jalan dah. Dia cari 6 ron we jamil tu dia kena pergi masuk jamil sateranak. Kakak ngorek kan nak pergi maya nak apa tu mudah je kena mani dah kerja sehari dah ni. Maka di situlah apabila Maimun kata pah gano dia kata gano apa dia kata mau masuk ani tu Maimun Maimun ni bahasa tanya sungguh. Maimun ni ada orang suruh risuk ya tanya tapi boleh kan. Maimun pun kayak ya tak. Pada jamil tu lagu mana tu? Jamil mung ke mana? Dia kata jamil saat ni tu jamil mung ke mana? Dia kata tak, bukan jamil ya. Pah kana? Pah kana mung tak masuk sekali dengan orang supaya orang ramai-ramai. Kana tak masuk supaya orang ramai-ramai. Maka di situlah Abdul Malik kata, aku tu bayar duit kau yo aku masuk sore super dengan sehari dah aku banyak kau yo. Patu Maimun pun murah. Dia kata aku saat ni aku dengar pak awakmu macam awak ni duk kecek kamu temalek ni tu. Duk kecek temalek saat ni tu. Aku rasa suka dah hati kamu. Mana kata aku rap boleh belaka dah. Rasa suka. Pas mari-mari kecek hani ni, mana kata mung ni mun super dengan mung jadi kon pisit jangan miru. Udah tu. Aku rasa tak keni dah kok mung. Lepas tu astagfirullah. Lepas tu Abdul Malik kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gapo? Kulung kan lagu ni. Kulung lagu ni lagu mana ni? Kerana kulung tak suka pula dah. Saat ni suka nak molek. Kulung pun tu kulung pun kayak dah. Kulung pun kayak tu. Kalau baik ni makna kata mung nak jamil kat mung sore, makna kata mung sepeng orang besar. Dah. Kulung kata dah astagfirullah. Dia kata maaf. Dah kulung maka dia kayak kata baik ning headphone ni. Bawa ya headphone dah. Kulung pun tanya pakcik mak. Kulung kata kalau baik ni makna kata baik ni elok tak? Makna kata mung tu nanti nak masuk sore mung ni. Makna kata mung tu nak pokong orang. Mung nak buat kata ni anak khalifah. Aku nak masuk piano pun boleh. Dak. Adik Abdul Malik ya dak kulung. Saya bayar duit banyak pada orang. Saya bayar duit untuk nak masuk sore dah. Kalau itu mung bazir, saat ni kata zalim. Yo kata mung zalim kat tu mung tak sewi orang lain masuk, mung zalim kat tu dak. Aku tak zalim, tapi aku duit lebih dah kepada dia untuk aku sore. Bayar tak kalau baik tu
Mung pergi masuk sore ni untuk nak tunjuk kata mung ada kuasa daripada tuan rumah dan mung tak sewa orang masuk juga. Kalau baik tu mung saat ni tu zalim kepada tuan kedah ni tu. Maka dia kata dak. Dak pula. Dak. Dep. Sesungguhnya ya macam ni. Hak kuat macam ni sebab apa? Ya hurai dah. Abdul Malik kaya kata sesungguhnya aku bayar duit lebih ni dah lebih kepada ya. Pahanung Maimun berkata pula, mu bayar duit lebih pada orang. Mu bazir, pakai duit bazir. Pula dah kena tangken sanlong. Apabila dia kata bazir, dak mendengar lu headphone jangan gaduh. Jangan gaduh dengan headphone. Iaitu sebab apa dia buat ni? Ni. Sebab ya Abdul Malik ya kata sebab aku kena buat ni sebab setengah daripada orang awam, orang tak ngaji saat itu apabila dia masuk jamai sekali dengan orang ramai tu wak wiyo saat itu tak tutup aurat. Kadang-kadang perikai dan bon. Orang atas diri pun supalah. Masuk kali dengan orang ni dia payah. Dia kadang-kadang nak lanyet nak waktu nak nampak aurat aku tak suka benda-benda ni. Kena juga. Dia masuk asal tanah. Kadang-kadang dia mau tak jaga. Orang jaga lagi. Orang tak jaga nampak lebih. Dia nampak pohon, nampak tak boleh. Dah betul-betul dia malu. Orang ada agama ni dia malu. Payah baik-baik ni. Maka situlah Maimun saat ni tu gaya tu. Kalau baik tu tak apa. Kalau baik tu tak apa. Dia hurai mana puas hati dah dah. Maimun pun puas hati. Lepas tu sutai dia gaya tu. Wahai anak saudaraku. Dia panggil mudah-mudah dah. Kalau baik tu mung saat ni tu dah. Mung saat ni tu dah. Ya tu Paham saat ni tu mung nak wiku raya apa ke anak mung. Ke ayah mung. Ya nak wira klik ringan dah lah dah. Ya raya tu. Oh ya ayah itu ya Maimun. Panggil apa payah. Kulung ya kulung. Ya kulung. Ya pak saudara. Apa panggil pak saudara dah. Panggil apa pak saudara? Alah pak long pak long kan pak saudara dah. Wahai pak saudaraku. Ya. Aku ni suka ayahku redha. Maka mengoyaklah betul-betul tak apa. Apa mana supaya ayahku redha. Apa kulung pun goyak lah. Aku kata kalau baik ni boleh tak? Kalau baik ni aku nak bohong. Aku nak kecek bohong nah. Aku nak goyak kat ayahmu, aku nak kecek bohong. Aku nak goyak bohong supaya ayahmu redha. Mung izin dak aku nak kecek bohong. Hamung kan itu supaya nak ayah mung redha. Hak ni dia nak orang panggil apa? Dia nak ikhtibar akal. Dia nak sop ความคิด hak Abdul Malik ni tu. Maka di situlah Abdul Malik kata, "Hai, tak boleh bahang ni tak boleh Tuhan lari." Apa aku nak bahang dah aku nak royak atau aku temu molek semua ni mung. Tak boleh royak benar-benar. Royak benar-benar, jangan bohong kepada ayahku, jangan bohong kepada siapa-siapa. Sedap pula. Lepas tu nak royak dia kata, among royak air itu. Kulung royak betul-betul lah kepada ayah ni tu. Wahai pak saudara, royak betul-betul kepada ayahku. Cuma royak kata ya saat ni tu, ya pergi silap salah. Ada satu perkara tu, ya buat benda yang tak molek, tapi ku telah nasihat dah. Ku telah nasihat kepada dia. Lepas tu Abdul Malik saat itu dia dengar molek dan dia nak buat. Sebab apa? Sebab tak adil. Sebab saat itu dia tanya apa? Belum pada saat itu dia royak tu sutai saat itu dia saat itu dia royak tu dah hak sutai sikit ke. Maaf saya lupa ya. Iaitu apa? Dia kata, "Pah mung tu saat ni tu lepas ada ya atau rano mubazir mumpung saat ni kata patu Abdul Malik dia tanya. Abdul Malik tanya apa kulung patu nak buat lagu mana ni nak kai guna panha saat ni tu panha ha mani tu ha mani kulung ni pun nasihat lah kaya atau baik ning lah mung tu bayar sepuluh tak usah bayar lebih lah bayar sepuluh dah tapi menggi teko sudah dah
Bukan lagi ngorek. Bila dia ada orang tapi habis orang semua sudah orang main goyak. Lepas tu mungkin kau tak ada orang. Bukanlah kata cuang orang tu ada lagi muduk pergi sekat pergi wadu mungkin apa tak boleh lah. Cuang orang habis dah apa nak masuk-masuk. Ataupun masuk sehari cuang orang hak mapak kata hak orang cuang mana hak orang tak ada masuk tu lah. Maka dia kata dia terima kasih kulung, terima kasih nah. Pak saudara aku terima kasih banyak-banyak, terima kasih banyak-banyak tak apa. Dah ni nah. Ya tu lepas pada ni cuang siang hari aku tak mari lalu dah di jamai hak ni, jamai hak sun ruang itu. Aku nak pergi mari lepas malam, tengah malam orang tak ada dah. Katuk dah mula-mula kata orang katuk jamai tu baru dia masuk sore dia. Hak tu tak ada atau cuang sekat orang dak lah. Maka di situlah. Di sinilah ngengkai hak itu rayaan itu mai masuk kata wi umat Abdul Malik royak atau kulung royak ke ayah dia ni lah. Kata ia tu tersilap satu perkara, lepas tu aku nasihat dah, dan aku nasihat dah, maka ia timur nasihat Malik. Royak betul-betul kepada ayah dia. Maka di sinilah. Maka di sinilah orang panggil apabila ia tak sewi wi bahang, maka di sinilah seruk kata dah orang panggil Maimun ni goyak kata aku tak biasa nampak dua anak dan pak yang fanga molek, dan begitu juga yang benar dengan Allah Subhanahu Taala, dan begitu juga orang hak molek sekali kuning di masa dia ialah iaitu Umar bin Abdul Aziz dengan anak dia ialah Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Jadi semua tu buat dengan ikhlas kepada Allah dan tak zalim orang, dan buat dengan merayak molek, akhlak molek, orang kakak dengan orang pun molek, semua molek. Alhamdulillah ni orang panggil perkataan Maimun. Dan hari ni insya-Allah kita boleh berian daripada kisah Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, dan begitu juga daripada Umar bin Abdul Aziz kita telah kecek dah. Berian satu daripada ia ialah kita kena kita kena betul benar lah. Kita jadi orang ni kita kena betul benar dengan Allah SWT dulu. Betul benar dengan Allah SWT iaitu apabila Allah suruh maya kita betul benar maya lah. Apabila Allah tak siri bahang kita betul benar tak sah bahang lah. Kadang-kadang kita bahang galik-galik gila ni. Ni ke satu. Yang kedua ialah apabila ayah kita nasihat bagi anak-anak dengan molek. Anak-anak apabila ayah kita nasihat tu kita ayah wangdi kepada kita. Kita boleh buat tara mana hak tu kira, tapi kita kena dengar. Ni sabit itulah Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz ya atau terima kasih kepada ayah ya tu rasa duduk dalam rasa ijab bin nafs, ijabnya rasa long tueng ni kadang-kadang ya anak pandai pada pak, kadang-kadang anak ya mikram sama pada pak, tapi ingat molek anak pun yang hidup long tueng sangat. Duduk long tueng aku dikaryakan mak pak aku saat itu. Mak pak aku tadi dia orang tamadai ya. Dia dah ingat tekah mak pak dia pero dia tu ni tu, dia dah ingat kata mak pak tadi tu duk ambil duit dana gi dia boleh hadir kerayakan tu. Duk atas dia gi ngaji, duk atas gi apa tu. Tak ingat dah tu. Boleh hadir kerayakan mata mak pak kadang-kadang tak gi zarah-zarah mak pak tu. Dah hadir kerayakan laki kerayakan, bini pun kerayakan. Sutai dak gi zarah mak pak hak tua tu. Padahal nak ayat kata lebih agak sangat demo tu. Kerayakan bukanlah tu yang ni ciwit dah bukanlah saya inti kerayakan dah. Tapi atau kadang-kadang kita lupa diri orang panggil tahu lentin tahu lentin macam tua lupa kulit lupa kaca. Kaca lupa kulit. Bahasa lupa kulit lupa kaca. Kaca lupa kulit. Tak tahu kata dulu tu kehidup dalam tanah tu kulit duk pongkan. Tuan ni ada kaca molek ni kulit duk pongkan duk dalam tanah, dak kena makan di ulat, dak kena makan apa tu.
Apa nyanyi kat biar cemar apa biar cemar kulit tu lah. Lepas tu isi dalam tak cemar mak pok adalah susah. Teko harta kita ngaji, teko kita wanuk kah lalu pero sore-sore ke abuah semua, abuah belaka. Lepas tu apabila kita besar, kita boleh adik-adik kita ada kijau molek, kita boleh ada abai, kita boleh ada isteri yang molek, kita semua tu lupa mak pok. La ilaha illallah. Baik ni kena kena jangan lupa nah. Dua ibu bapa kita ni penting benar, dua ibu bapa ini insya-Allah dah. Kalau dua ibu bapa kita mati tu hal lain so kira, tapi kita kena baik dengan dia pula. Kita doa Allahumma ighfir lahu Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Jangan lupa doa tu kena lekat mulut. Baru anak kita ya doa kat kita, rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, insyaallah. Ni dah yang kedua tu lah. Yang kedua ialah mak pok kena dengar anak, dan begitu juga anak tu jangan lupa dengar mak pok banyak. Mak pok nasihat apa semua tu kurang wang di hak ni tu พื่อเราคนเดียวเท่านั้น. Kurang di wang di mak pok ya wang di kepada kita dah insyaallah dah. Awal tak usah duk main, tak usah duk saing dengan fok ni sebab fok ni tu bukan nak raya atas anak aku dia main kelas, tapi takut awal dekat bagai. Tak usah main, kita tak usah lah, tak usah duk kacau kot sangat fok welong dengar main dengar radio ni sikit. Dengar radio, patut dengar nasihat daripada dua ibu bapa ni. Dua ibu bapa ni penting. Pia derhaka daripada dua ibu bapa, maka anak-anak cucu dia pun nak derhaka kepada dia. La ilaha illallah, na'udzubillah min zalik. InsyaAllah dah. Dan begitu juga kita boleh nasihat mari nah. Dua ibu bapa pun yang mesti dah. Kadang-kadang mak pak salah, tapi anak nasihat, anak yang ngaji nak nasihat tak boleh, tak dengar. Tak boleh ya anak ya. Kita mak pak tak boleh juga mak pak pun dengar tik ni. Saat ni nasihat kat anak dah mak pak ni. Mak pak pun dengar tik. Anak kali dia orang soleh, kita kena dengar lah ya. Tak soleh pun you royak benda kena, kita kena dengar. Kena dengar. Mak pak tu yang dek kacau sangat. Aku mak ikut anak kuat salah lah ke, kuat tak salah lah ke, tak boleh betul nah. Mak pak pun boleh dengar, boleh nasihat dia mari. Orang panggil wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Kecik benar-benar apa kita kena itu dah. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita tak boleh kohok kan, tak boleh kohok, tak boleh nak tipu. Tipu kadang-kadang kita tipu. Dua cepat sangkom learning, sangkom hengkan lok luang. Dah kadang-kadang dia buat ni tipu kadang-kadang kita ni. Tipu mana? Kalau ustaz kata kau okey, ustaz ngoyak hak sungguh sangkom learning. Kadang-kadang kita susah ya. Tapi pakar ni supaya kaya dah. Ni orang panggil tipu diri. Tipu diri. Ada juga jenis ni. Raidai 200, pakar 500. Aduh, orang bagi tipu diri. Tak usah tipu lah. Kita boleh tarana, makan tarana tu lah. Kita boleh tarana, makan tarana tu. Jangan lebih cupcake. Kalau berapa hotel ni, tak sedap. Susah hati free ya, susah hati ke ni. Kita duk pakai cai-cai kita tu boleh tarana, pakai boleh lah. Boleh tarana tu di. ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นก็พออย่างนี้ไปใช้จ่ายแบบเกินขอบเขตเกินเลยเกินรายได้kita tak salah. Atau panggil tipu ke, tipu apa tu, tipu diri sendiri, tipu rasa kata boleh, rasa kata boleh pakai dia tu. Apa ada sewa kereta pun supaya ke sewa hotel benar-benar berat-berat tu. Payah ludค่าใช้จ่ายmalah yang sedek tipu diri. Dan ketiga tipu orang enam. Hotel dia orang kata, lepas tu tak apa nak bayar. Sutai tak bayar. Hak tu panggil tipu orang. Tu lah. Alhamdulillah. Ini adalah kisah kita kalau kita dengar untuk sedap saja, tapi kita boleh cai jingในชีวิตประจำวันkita dah. Kisah hari ini telah Cokha Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, dan kita serup dah insyaAllah. Dan begitu juga kisah minggu depan terik dapat 30 insyaAllah. Kita mari tiktam dalam raikan
Reng Rao Chao Salaf, kisah salaf dengan saya Ustaz Abdullah bin Ismail bin Yusuf bin Talib Al-Usamah. InsyaAllah jangan lupa. Tetapi belum pada nak tubik daripada rekan, jangan lupa kita pakat-pakat sokong setathani withayu risalah Saan Kunatham kita deh, jangan lupa. Sebab ya kita ya tak boleh duit gaji saya boleh orang hak mak tubik rekan tubik pun kita pia nak tolong pia nak apa boleh dah. Deh mari daripada tanakan kasikon tu dalam pai naco tu ada dah. Kapu pada pendengar-pendengar dia tak ada pai naco. Tanda banci ni, tanda banci. Tanakan kasikon Thai. Deh. Lepas tu banci 152-843-5110. Royak sekali ya. Bagi molek tak boleh royak banyak kali. Qadar ni nah. Hari ni sekadar ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.